Hello bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada tapak yang kereta ni. Kereta ni memang condition yang baik, mileage pun rendah. Tahun 2020, berdua Myvi 1.5 Advance Advance paling high spec 1.5 punya lah. Harga jual 38,800. Kalau loan bulanan 500 lebih. Boleh nampak dia mecat masih ori lagi. Kereta ni boleh ikat bank 9 tahun. Okey, dalam macam ni. Okey, 2 VTI engine. Lepas tu AT gearbox lah. AT gearbox. Okey, dalam semua ori lagi. Kereta baru, stiker semua ada. Okey. Tadi saya sudah cek. Oh, memang service book semua ada kereta ni. Mileage 27,000 saja. Leather cantik-cantik. 27,000, service berdua kat sini. Okey, reverse camera memang ada bagilah. Memang ada bagi sebab ini baring high spec. Okey, ini pakai AT gearbox 4 speed. 2, 3, 4. Kalau CVT dia tak akan tulis macam ni punya. Tulis LS macam tu saja. Okey. Service book dia ambil kereta baru sampai sekarang punya ini FA pun ada. Service book semua ada. 23. 23. Okey. Sebab boleh tahu ini kereta servis pada berdua dulu punya mileage memang betul punya lah. Memang betul punya. Okey, recording memang ada lah. Dulu punya owner pasang punya. Lepas tu ini function. Okey, auto black. Belakang macam ni. Dia punya itu plastik pun belum buka lagi oh. Okey, belakang macam ni. Tahun 2020, berdua Myvi 1.5 Advance. Harga jual 38,800. Kalau full loan bulanan 9 tahun, anggaran 500 lebih. Okey. Dia spare tayar kasih sport rim kasih sport rim. Cat cuma polish depan touch up sikit aja. Ada kena sikit, mungkin kena divider sini. Okey, ada kena sikit saja. Harga jual 38,800, 1.5 Advance lah. Ini Myvi King. Mileage dia 27,000 saja. Service book semua ada, receipt semua ada. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu Myvi yang original mileage, condition yang baik punya. Cepat sebiji aja ini, sebiji aja. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos thank you.